Assalamualaikum semua. Nampak? Surat peletakan jawatan sebagai ahli Parlimen Pandan telah dihantar. Jadi, Pandan sudah tidak memiliki ahli Parlimen. Siapakah yang akan membela nasib anda? Wahai pengundi-pengundi Pandan? Jadi bagi aku tindakan ini tidak wajar dibuat. Sepatutnya beliau mempertahankan kerusinya. Jangan menyerah begitu sahaja. Dia nak lepaskan jawatan sebagai menteri, itu hak dia. Dia nak melepaskan jawatan dia sebagai ahli parti, itu hak dia. Sepatutnya dia pertahankan kerusi Pandan itu kerana tanggungjawab dia, amanah yang diberi oleh rakyat Pandan belum berakhir. Kerana tunggu sampai hujung penggal. Nampaknya pemimpin ini telah meninggalkan kamu hanya kerana permasalahan peribadi beliau terhadap di dalam parti. Tak ada kena-mengena dengan rakyat pun. Tak ada kena-mengena pun dengan pengundi. Dan rakyat Pandan tidak bersalah dalam perkara ini. Yang bersalah bila pemimpin emosinya terbawa-bawa sehingga mengakibatkan pengundi dan rakyat di Pandan menanggung akibatnya. Jadi pemimpin seperti ini, kita tidak boleh percaya dan yakin lagi. Dan kepada rakyat Pandan, bersabarlah. PKR pasti akan menggantikan yang baru, yang lebih bertanggungjawab, yang lebih berkemampuan, yang lebih bijak dan rajin untuk menjaga rakyat di Pandan. Kekal bersama PH, kekal bersama PKR, kerana inilah parti yang boleh kamu harapkan, kamu yakini, kamu percayai.